Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk kemaskini maklumat teks dalam TikTok Seller Center. Jadi kita kena akses melalui laman web ni buka Google Chrome, login TikTok Seller, kemudian tekan profile, my account, kemudian tekan account settings. Lepas tu tengok pada bahagian menu taxes, ni cukai tax information, tekan dekat situ. Alright, video ni saya buat pada bulan Jun 2025. Memang TikTok Seller Center ni dia minta kita submit TIN, Tax Identification Number, submit before 1 Julai 2025. So kalau anda tengok video ni mungkin dah lebih daripada tarikh ni, mungkin tak samalah. Okay, kita kena tekan pada go to qualification, link yang warna hijau macam dekat biru tu kan, kena tekan kat situ, baru dia akan buka menu untuk kemaskini tax number. Okay, dia akan naik macam ni, seller qualification. Alright, lepas tu kita tengok dia naik kat situ verify your qualification, ada button verify now. Jadi kita kena tekan button verify now tu. Okay, tapi sebelum tu kena siap sedialah dengan nombor cukai yang kita dah daftar dekat LHDN. Alright, saya memang daftar cukai, jadi saya adalah nombor cukai tu. Kemudian dia naik verify qualification ni, anda boleh tengok kat bawah tu ada submit your tax information. Di hujung kanan ada button add, jadi kena tekan pada button add tu. Okey, kemudian kat atas tu kita kena masukkan TIN number. TIN number ni adalah nombor cukai kita lah. Okey, kalau anda dah daftar dengan LHDN, anda boleh buka aplikasi MyTax, kemudian kita dapatkan nombor TIN ni. Contoh nombor cukai saya ni saya blur lah, saya tak tunjuk lah. Okey, kita masukkan nombor TIN tu, kemudian kita pilih no, I have not registered for SST in Malaysia. Untuk syarikat yang besar, mungkin dia sedia berhad, biasanya kita daftar SST kan. Macam saya ni individual, jadi saya pilih no, I have not registered for SST in Malaysia. Kemudian kita masukkan address, di bawah tu alamat kita. Okey, macam individu seller ni kita letak alamat rumah pun tak apa. Kalau anda memang ada kedai, anda letak alamat kedai. Kemudian kat bawah sekali tu kita kena pilih kita punya lokasi. Malaysia negara, lepas tu Kedah, ni contoh saya punya negeri lah. Anda pilih ikut alamat anda. Okey, yang ni dia pilih macam menaik ataupun menurun. Dia pilih negara dulu, lepas tu negeri, kemudian bandar. Yang last sekali adalah postcode. So kena set semua tu lengkap, baru boleh tekan button submit. Jadi tekan je button submit. Lepas tu dia bagi tahu kat situ, please be aware that if you choose no, your tax information won't be shown on your invoices. Ini SST Kalau memang kita tak daftar SST, memang kena pilih no lah. Alright, kalau anda syarikat yang besar, biasanya memang buat pendaftaran SST kena ambil yes. Macam saya memang tak ada, tekan je confirm. Okey, lepas tu tak habis lagi ni tak habis lagi tau. Jangan tersilap. Kat bawah ni kalau anda tengok submit your tax information, dia naik warna hijau dan ada perkataan edit. Tapi belum siap lagi. Kat bawah kanan skrin tu, kalau anda perasan dia terlindung dengan notification need help tu. Yang tu kita pangkar dulu. Kat bawah tu ada button submit. Kena tekan button submit. Bila kita dah siap edit tu, kita kena tekan button submit, baru dia akan submit kepada TikTok Seller Center. Alright, tekan submit. Lepas tu dia naik paparan your qualification are under review. Proses review ni akan ambil masa selama 14 hari bekerja. Jadi sekian saja untuk video kali ni. Assalamualaikum, bye bye.